Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Pada kesempatan yang singkat ini, marilah kita sama-sama menghayati tazkirah ringkas berkaitan adab berpuasa dan bersahur. Pertama, adab berpuasa bukan sekadar menahan diri daripada lapar dan dahaga, tetapi juga menjaga akhlak dan perbuatan. Kita hendaklah memelihara lidah daripada berkata-kata buruk, mengelakkan perbuatan sia-sia serta menundukkan pandangan daripada perkara yang dilarang. Rasulullah SAW mengingatkan bahawa puasa bukan hanya meninggalkan makan dan minum, tetapi juga meninggalkan perbuatan yang melalaikan. Oleh itu, marilah kita menjadikan puasa sebagai latihan membentuk diri kita menjadi lebih sabar, jujur dan berakhlak mulia. Kedua, adab bersahur juga sangat penting dalam ibadah puasa. Kita disunatkan untuk melewatkan sahur dan memulakannya dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hanya dengan seteguk air dan sebiji kurma, bersahur tetap mempunyai keberkatannya. Selain itu, kita digalakkan membaca doa, berzikir dan tidak berlebih-lebihan ketika makan pada waktu sahur agar badan kekal cergas untuk beribadah. Intihannya, marilah kita sama-sama menjaga adab berpuasa dan bersahur dengan sebaiknya agar puasa kita bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi menjadi ibadah yang diterima dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi ke masjid di waktu fajar, singgah seketika membeli kurma. Ramadan hadir membawa sinar mendidik jiwa penuh takwa. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita insan yang lebih bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.